Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi telaah buku kita pada siri yang kedua. Bersama saya Nur Syafiqah dan kita akan mendengarkan ulasan buku yang sangat menarik pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cik Amna untuk memperkenalkan diri dan buku yang akan ditelaah pada hari ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Amna Zafira binti Omar Asyik. Sekarang saya merupakan pelajar intern di UiTM Kampus Pertam. Buku yang saya akan telaah pada petang ini berjudul Teknik Urus Wang Individu Berkesan yang ditulis oleh Zulnaidi Yaakob dan diterbitkan oleh Masrid Sendirian Berhad. Buku ini dikategorikan dalam wang peribadi dan juga ditulis dalam bahasa Melayu. Saya akan mengulas sedikit tentang buku ini. Secara keseluruhan, buku ini membincangkan cara-cara praktikal untuk menguruskan wang dengan lebih berkesan dalam kehidupan seharian. Penulis menekankan bahawa pengurusan wang ni bukan sahaja untuk golongan kaya, tapi penting untuk setiap individu untuk mencapai matlamat dan mencapai kestabilan kewangan untuk jangka masa panjang. Antara isi penting yang diketengahkan termasuklah asas pengurusan wang seperti kesedaran terhadap tabiat berbelanja berlebihan dan kepentingan membuat bajet bulanan. Penulis juga memberi panduan untuk cara-cara mengawal pembelanjaan, mengelakkan pembaziran dan menguruskan hutang secara lebih teratur supaya individu tidak terbeban dengan pinjaman berfaedah tinggi. Selain itu, Zulnaidi Yaakob juga turut menyentuh tentang teknik menabung dan melabur. Beliau menegaskan bahawa tabungan yang konsisten dan pelaburan yang bijak dapat membantu individu untuk mencapai matlamat seperti membeli rumah, membeli kenderaan, membantu pembiayaan pendidikan anak-anak. Penulis juga menekankan bahawa kepentingan merancang kewangan seperti tabungan yang konsisten untuk situasi yang tak dijangka dan seperti kecemasan. Kenapa Amna pilih buku teknik urus wang ni? Dan adakah sebab dia lebih dekat dengan kehidupan Amna sendiri? Ya betul, buku ni sangat dekat dengan diri saya. Saya pilih buku ni kerana dia sangat relevan dengan kehidupan harian, khususnya dalam mengurus kewangan peribadi. Selain itu, isi kandungan buku ni juga sangat mudah difahami dan sesuai untuk membaca pada pelbagai peringkat umur, termasuk pelajar dan pekerja baharu. Buku ini juga bantu saya untuk mengenal pasti kesilapan kewangan yang sering dilakukan dan memberi panduan untuk saya bagi balik kesalahan saya. Apakah mesej utama yang Amna dapat daripada buku ini? Mesej utama yang ingin sampaikan ialah pengurusan wang bukan hanya untuk golongan kaya atau golongan yang berpendapatan tinggi, tapi setiap individu perlu mempunyai kesedaran untuk mengurus kewangan dengan baik supaya dapat mencapai kestabilan hidup. Contohnya macam dapat mengelakkan masalah hutang dan merancang matlamat masa depan dengan lebih teratur. Bahagian mana yang Amna rasa dalam buku ni memberi kesan kepada diri Amna sendiri? Bagi saya, bahagian yang paling memberi kesan tentang disiplin menabung dan mengelakkan perbelanjaan impulsif. Perkara ni betul-betul menyentuh pengalaman peribadi saya kerana saya sering berdepan dengan cabaran untuk mengawal kehendak berbanding keperluan. Saya seorang yang suka berbelanja dekat benda macam makeup, alat solat dan skincare. Ia membuatkan saya lagi sedar bahawa kestabilan kewangan banyak bergantung pada sikap disiplin. Adakah teknik dalam buku ni yang Amna rasa dia mudah diaplikasi untuk student macam Amna? Ya, saya rasa teknik-teknik dalam ni sangat praktikal dan sesuai untuk student kerana penulis menggunakan bahasa yang sangat mudah difahami.
Contohnya cara-cara dia explain untuk membuat bajet bulanan secara konsisten walaupun dalam jumlah kecil, serta mengawal hutang supaya tidak membebankan. Kaedah ini boleh dipraktikkan dalam kehidupan harian tanpa memerlukan ilmu kewangan yang dalam. Adakah Cik Amna dah cuba mana-mana teknik yang dinyatakan dalam buku ni? Ya, saya sudah mula mencuba membuat bajet bulanan yang ringkas seperti yang disarankan. Saya juga lebih berhati-hati ketika berbelanja, contohnya dengan membezakan antara keperluan dan kehendak. Walaupun masih dalam proses membiasakan diri, saya dapat lihat perubahan positif seperti ada lebih baki simpanan pada hujung bulan. Pada pendapat Cik Amna, macam mana buku ni boleh bantu golongan muda ataupun pelajar? Bagi pendapat saya, buku ini boleh menjadi panduan awal kepada golongan muda untuk membina asas kewangan yang kukuh. Ia mengajar mereka pentingnya menyimpan wang untuk kecemasan, membuat bajet serta mengelakkan hutang yang tidak perlu seperti kad kredit atau pinjaman peribadi. Jika tabiat ini dibina sejak awal, mereka akan lebih bersedia menghadapi cabaran kewangan selepas tamat pengajian atau ketika mula bekerja. Kalaulah Cik Amna diberi peluang untuk tambah satu bab baru, tajuk apa yang menarik untuk Cik Amna rasa boleh dimasukkan dalam buku ini? Selepas saya baca buku ni, saya berharap penulis dapat menambah satu bab tentang pelaburan kecil-kecilan seperti cara melabur dalam unit amanah, saham patuh syariah atau instrumen digital. Selain itu, bab berkaitan pengurusan kewangan digital seperti penggunaan e-wallet, aplikasi bajet dan keselamatan transaksi atas talian juga sangat relevan pada masa kini kerana ia sangat dekat dengan gaya kehidupan masyarakat moden sekarang. Pada pendapat Cik Amna, apa kelebihan dan kekurangan yang Cik Amna boleh kenal pasti dalam buku yang Cik Amna pilih? Bagi saya, kelebihan buku ini ialah gaya bahasanya yang sangat santai dan tidak terlalu teknikal. Jadi pembaca tak adalah rasa terbeban bila nak baca buku ni. Contoh-contoh yang penulis bagi juga sangat dekat dengan kehidupan harian seperti situasi pelajar atau pekerja yang baru menerima gaji. Tekniknya pula sangat ringkas dan mudah nak diamalkan, berbeza dengan setengah buku kewangan yang lain yang terlalu kompleks dan bersifat teori. Untuk kelemahan pula, kelemahan yang dapat dilihat ialah isi kandungannya yang terlalu asas bagi mereka yang sudah mempunyai pengalaman dalam bidang pelaburan ataupun kewangan. Mungkin kandungan buku tidak terlalu mencabar. Penulis lebih menekankan asas pengurusan wang, jadi pembaca berpengalaman mungkin mencari maklumat tambahan dari sumber lain. Okey, untuk soalan seterusnya, kepada siapa Amna akan recommend buku ni? Saya akan mengesyorkan buku ini khususnya kepada pelajar, graduan baru dan pekerja muda kerana kandungan dia sangat mudah difahami dan sangat asas. Selain itu, buku ini juga memberi panduan asas yang berguna untuk membina tabiat kewangan yang sihat sejak awal. Saya percaya ia boleh membantu mereka mengelakkan kesilapan kewangan yang mungkin akan merugikan pada masa hadapan. Apakah perasaan Cik Amna selepas membaca buku ni? Selepas membaca buku ni, saya rasa lebih yakin untuk menguruskan kewangan sendiri. Saya sedar bahawa walaupun pendapatan kecil, kita masih boleh menyimpan dan merancang dengan baik. Ia juga memberi motivasi untuk lebih berdisiplin dan tidak mengambil mudah tentang wang. Jika Cik Amna boleh bertanya sesuatu kepada penulis buku ni, apakah Cik Amna ingin tanyakan? Saya ingin bertanya bagaimana penulis sendiri memulakan perjalanan kewangan beliau ketika muda dan apakah cabaran utama yang pernah penulis hadapi. Saya percaya juga pengalaman sebenar boleh memberi inspirasi tambahan kepada pembaca.
Adakah buku ini mengubah cara pandang Cik Amna terhadap kewangan? Ya, buku ini membuatkan saya sedar bahawa kewangan bukan sekadar soal gaji besar atau kecil, tetapi tentang cara kita menguruskan apa yang ada. Ia membuka mata saya bahawa disiplin dan perancangan lebih penting daripada jumlah pendapatan semata-mata. Untuk soalan terakhir, dari 5 bintang, berapa awak akan bagi pada buku ini? Saya akan memberi 4 daripada 5 bintang kerana buku ini sangat bermanfaat, terutamanya kepada pembaca yang baru berkenalan dengan konsep asas kewangan, kerana penulis menggunakan bahasa yang mudah dan gaya penyampaian yang santai. Teknik yang disarankan juga praktikal, boleh terus diamalkan dalam kehidupan seharian dan tidak memerlukan pengetahuan kewangan yang mendalam. Walau bagaimanapun, saya tidak memberikan 5 bintang penuh kerana isi kandungannya lebih tertumpu kepada asas, jadi mungkin kurang mencabar atau kurang sesuai untuk pembaca yang sudah berpengalaman dalam bidang pelaburan atau kewangan yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, buku ini tetap menjadi bahan bacaan yang berguna dan mampu memberi kesedaran penting tentang kepentingan mengurus wang sejak awal. Itu sahaja dari kami. Terima kasih banyak kepada Cik Amna sebab berkongsi review yang menarik tentang buku Teknik Urus Wang Individu Berkesan. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada semua pendengar yang mungkin berminat dan ingin mencari bacaan baru. Untuk anda yang mendengar, boleh cuba beli dan baca buku ini sendiri dan rasakan pengalaman masing-masing. Itu sahaja dari kami. Bye-bye.